ketika tu bagi zaman inilah budaya dan agama tu bercampur. Macam mana pernah tengok dalam YouTube, tapi pesta tu dah diharamkan kat Malaysia. Pesta tu diamalkan kat Malaysia tahun 60-an kot. Pesta Safar nama dia. Besar sangat Safar. Apa boleh cari kat YouTube Ada besar sangat. Pesta Safar tu bercerita aku rasa orang ada berhimpun kat mana, pantai mana, Melaka ke apa, ramai-ramai pergi. So kat situlah anak-anak muda mencari jodoh, mandi dekat pantai apa semua ni. Dan kat situ macam mana nampak dalam video tu ada satu aktiviti seorang ni dia mempersembahkan makanan dan dah hanyutkan. Tu berkaitan lah benda tu. Sebab tu cakap budaya dan agama tu dia bercampur. So pesta Safar tu yang mana hang dapat jodoh hang kat situ, hang bawa balik lah. Tapi kahwin dah kan. Tapi mungkin cara benda tu dilaksanakan dia dah nampak macam syirik lah. Sebab tu lastly diharamkan benda tu. So macam nampak benda tu berkaitan dengan yang berwadaian tadi tu lah. Dalam video tu kalau rasanya ada lagi kat TikTok. Ada lagi. Ada seorang yang dihanyutkan makanan kat sungai. Tahun bila tu? Tahun 60-an rasanya. Before 60-an ke bawah.